Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Umairah Mazlan. Kini saya bawakan anda di studio Unifilm Universiti Utara Malaysia bersama 3 panel misteri. Nak tahu? Kena tengok podcast pada hari ini yang bertajuk Kebenaran dalam Kegelapan di sebalik UUM Mock Trial 2025 Seruh. Jadi, untuk tahu dengan lebih lanjut, saya ingin memperkenalkan dahululah panel-panel kita pada hari ini. Daripada belah kanan saya Akyar, tahun ketiga pelajar undang-undang. So basically kita semua budak undang-undang lah kan? Betul. So untuk watak mock trial seruh, saya memegang watak selaku hakim mahkamah. Hakim mahkamah. Nampaklah hakim tu. Ya betul, kita berjubah hari ini. Berjubah. Berbib. Iya betul. Okey, seterusnya. Okay, hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Alisa. Saya merupakan pelajar tahun akhir untuk jurusan yang sama. Okay, dan untuk mock trial kali ini, saya memegang watak sebagai Suroja, anak kepada orang yang bawa ajaran sesat ni lah. Suroja. Betul, Suroja. Manis namanya. Seperti Alamak. Manis macam tuannya. Ya, berkebaya merah lagi tu. Okey, garang. Garang, betul tu. Okey, yang di hujung sekali yang kecil comel tu. Ya, saya. So, Assalamualaikum and hai. Nama saya Ainda Fina. Saya merupakan pelajar tahun ketiga jurusan undang-undang. Dan untuk mock trial ni, saya merupakan pengarah program. Pengarah program? I see. Jadi, ketiga-tiga panel pada hari ini tahu ke kita nak bincangkan pasal apa sebenarnya pada hari ini? Itulah menarik kan hari ini kan? Poster pun cantik saya tengok kat betul. belakang. Tahu tak agak-agak kita nak bincangkan pasal apa? Saya percayalah. Okey, baiklah. Kita pun dah kenal secara ringkas panel kita pada hari ini. Jadi, suka jugalah untuk saya ingatkan, hari ini kita santai je. So, boleh relax, okey? Selesakan diri. Tapi tu kopi tak ada kopi. Kopi tak ada kopi. Kopi. Lepas ni kita mengopi. Lepas ni kita mengopi ya. Selesa ya. Terlalu selesa. Tak boleh juga kalau Terlalu selesa. Okey, disebabkan pada hujung bulan ni lah, saya tak beritahu tarikh lagi, kita akan adakan UM Mock Trial. Jadi tujuan podcast kita pada hari ini ialah untuk memberikan pendedahan lah kepada para penonton tentang apa itu UM Mock Trial, apakah itu event tahunan yang dibawakan oleh Law Society dan sebagainya. Okey, so perkataan mock trial itu sendiri, ada tak antara panel-panel kita nak kongsikan? Ahia ke, Alisa ke, apakah itu mock trial daripada sudut pandangan korang sendirilah? Kita bagi hakim lah dulu. Bagi hakim dulu. Yang paling bijaksana. So basically mock trial ni kita mudah. Ia adalah sebuah proceeding mahkamah ataupun kita panggil simulasi teater bagaimana mahkamah itu berlangsung. Jadi selaku orang awam, mungkin kita tidak dibenarkanlah untuk masuk ke mahkamah itu sesuka hati. Jadi dengan adanya teater simulasi mock trial ini, kita dapat lihat bagaimana mahkamah itu berlangsung. Bagaimana proceeding mahkamah tersebut. Betul tak? Betul. Betul? Saya setuju. Mock trial. Lengkap dah jawapan dia. Lengkap dah jawapan dia. Ini sebelum markah dah. Sebelum markah dah. Okey, tapi lengkap lagi kalau saya dengar daripada Alisa juga. Okey, basically mock trial ni adalah pementasan teater. Dia ada gabungan drama dan juga pementasan perbicaraan, simulasi perbicaraan di mahkamah sendiri. So usually macam yang dah cakap tadi, tak semua orang boleh masuk dekat court kan. So kita bawakan dekat sini untuk tunjukkan dekat semua orang macam mana kes-kes dijalankan dekat mahkamah. Macam mana dari sebutan kes, daripada macam mana lawyer itu cross, lawyer itu bagi, banyaklah daripada ditunjukkan flow dari awal sampai akhir kita ada mahkamah. pemeriksaan balas, kita ada hujahan balas, kita ada proses mitigasi, kita ada macam-macam. Banyak istilah yang saya macam pernah dengar. Mungkin penonton tak pernah dengar. Betul. Jadi diorang kena tengok mock trial ni untuk faham dengan lebih dalam. Betul? Okey, mock trial kita dah tahu dah apa dia. Jadi, ianya adalah satu event tahunan ya di bawah Law Society, betul? Betul. Okey, untuk tahun ni pengarah dia ialah Ainda Fina. Ya, saya. Ya. So, saya bagi Dafa lah. Boleh? Boleh. Okey. So, tema pada tahun ini kita dengar ialah seruh. Ya. So, apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan seruh tu? So, untuk pengetahuan semua juga, untuk tahun ni kita bawakan pasal ajaran sesat kan. So, seruh ni dia bermaksud satu roh yang di mana ketua ajaran sesat tu dipercayai dapat menyatukan roh-roh penduduk kampung tu sendiri. Sebab itulah tajuk dia dinamakan seruh. Faham. So, konsep seruh ni adalah idea Dafa sendiri ataupun ada idea siapa? Idea saya dan juga co-theater director saya. Co-theater director. Yang dia juga merupakan skrip
writer untuk kita punya Scriptwriter. teater. Betul. Nak sebut nama dia? Oleh Ainin Sofia Ainin Sufian. Sofia, shout out to Kita Ainin. bagi kredit untuk Ainin ya. Okey. Shout out Aini Sofia. Baiklah. Kalau tak ada diorang, tak ada lah teater ni. Tak ada lagi dia. Mereka lah pokok pangkal betul. Motraya Mereka pada lah tahun ni ya. menguruskan surat, mereka lah menguruskan skrip. Hebat-hebat lah mereka. Betul. Okey. Hakim pun tak kurang hebat kan. Ai. Alhamdulillah. Okey. Baiklah. Saya nak tanyalah. Berdasarkan poster sendiri, cara pembawaan korang juga dan juga trailer yang telah pun diriliskan, saya nak tahu agak-agak sebenarnya apa tema yang korang cuba bawakan? Adakah ini horror ataupun thriller ataupun dark mystery? Alisa boleh tolong kongsikan kepada para penonton. Okay, so untuk tema Mak Syah kali ni kan, kalau kita tengok trailer semua tu, ramai juga orang tanya, macam cerita hantu ke? Cerita pasal apa kan? Macam scary semua tu. Tapi sebenarnya tema untuk kali ni, dia adalah dark mystery. Dan dia juga pasal psikologi juga. Ada banyak benda lah, banyak elemen yang kita bawa. Dia ada macam, dia akan tunjuklah daripada kisah macam yang ajaran sesat tu, macam mana boleh bawa ke mahkamah. Macam daripada diorang tu bagi ajaran sesat je, tapi macam kes diorang berdakwa dekat mahkamah macam tu. So tema dia more kepada very dark and dia banyak emosi juga. Dia ada banyak surprise juga along the way. Betul. Oh, ada elemen surprise ya? Ada. Plot twist? Ada. Kalau nak tengok lah. Kita tengok. Banyak plot twist daripada mula sampai habis. Daripada mula sampai Macam-macam plot twist tu ada. Masya-Allah. Okey, baiklah untuk bagi sedikitlah exposure apakah itu yang dimasukkan dengan misteri dan sebagainya, saya sertakan trailer teaser yang pertama. Okey, berdasarkan teaser yang kita tengok tadi kan, sangat dark ya. Ya, Sangat betul. seram. Sangat Remah seram, juga lah. betul. Betul. Sangat seram. Kalau tengok seorang bermalam, dia tak boleh tidur. Seram betul. Okey, kalau tadi Alisa dah bagi tahu tentang tema dia macam mana kan. Kalau daripada Ahya pula saya nak tanyalah. Agak-agak trailer tadi dan juga teater ni secara keseluruhannya, ada tak dapat inspirasi daripada mana-mana video ataupun drama ke? Okay. Kalau nak ikutkan teater yang di-direct oleh kita punya director and co-director, basically ajaran sesat ini kalau kita lihat dekat dalam TV, dekat dalam media sosial baru-baru ini pun kita ada kes GISB betul. Betul. Kes ajaran sesat. Kita Betul. ada kes Ayah Pin, Kerajaan Langit dari Terengganu dan sebagainya. Itulah antara inspirasi untuk pembikinan teater mock trial kali ini. I So see. selain itu juga baru-baru ini kita ada cerita bid'ah tayangkan di media TV sosial, lah, di TV lah television, basically. television. So itu pun actually ajaran sesat. Ada siapa? Walid, ada dan sebagainya. Jadi dari situlah terinspirasinya kita punya director, kita punya pihak pengurusan untuk buat satu filem bertemakan ajaran sesat. Ajaran sesat. Baiklah. Saya ada juga lalu FYP saya. Dia buat apa ni, kalau dekat sana ada Walid, di UM ada? Hambali. Hambali. Ya. Betul. Untuk tahu lebih lanjut, nanti saya akan kongsikan nama akaun TikTok UM Betul. Mock Trial. Okey. Baiklah. Dengan itu saya ingin rollkan teaser. Bukan teaser, official trailer UM Mock Trial 2025. Roll VT. Tengah sebuah kampung jauh di dalam hutan, tersembunyi
Satu rahasia. Seorang lelaki dituduh melakukan jenayah yang tidak dapat dibayangkan. Amali, kau ditangkap di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya. Di Mahkamah Tinggi Alostar, kes bernombor AOR 45A 129-6-2025. Pendakwa Raya Dewan Hambali bin Abu Ubaidah. Bapa yang besar Adam, ada yang lebih berkuasa. Seorang lelaki harus merangkai misteri mati. Akan kusembah kendati pun jahil. Baiklah, kembali semula selepas kita tengok trailer yang sangat-sangat, bagi saya bukan agak lah, sangat gempak lah. Betul. Sangat hebat lah, Depan sangat tu ada macam menyilai-menyilai tu. Seram tak? Hati-hati lah malam-malam, hati-hati. Boleh ambil mood sebelum betul-betul betul. datang ke mock trial kita. Betul. Saya dengar cerita, semua pembikinan video dan trailer, teaser semua tu adalah student yang buat. Betul. Sebab kita nak bawa empower the student tu. Kita nak tengok sebenarnya student ni boleh buat macam-macam. Betul. Kualiti dia sangat bagus ya. Betul. Okey, itu baru trailer. Belum dia punya persembahan. Okey. Jadi, untuk teater pada kali ini, saya nak tanyakan kepada pengarah kita sendiri, boleh tak ceritakan kepada kami sedikitlah, serba sedikit sinopsis cerita ni. Sikit je, jangan banyak. Nanti orang tak tengok pula. Boleh. So, okey. macam kita dah tayangkan trailer tadi lah kan. Okay, so watak yang ketua ajaran sesat ni merupakan ketua kampung juga. Dekat dalam satu kampung ni, dia telah menjalankan satu perkara yang tidak baiklah, which is ajaran sesat tu. Dan dalam masa yang sama, dia telah menyalahgunakan kuasa dia sebagai ketua kampung untuk melakukan jenayah yang tidak baiklah, dan jenayah tu dibawa kepada penduduk-penduduk kampung dia. So, untuk tahu lebih lanjut, kita kena tengok betul ke tak Hambali ni bersalah atau tidak. Itulah tujuan dia. Kita nak Betul. tengok Hambali ni salah ke tidak sebenarnya. Ya, betul. So, nanti hakim lah yang akan jatuhkan hukuman. Betul. Keputusan saya nanti tunggu saya punya judicial presiden. Decision Decision dia akan. Hakim nervous sikit hari ni. Selalu dalam court je. Tiba-tiba hakim dan judicial presiden kan. Ya, betul. Okey. Judicial review pula. Okey, saya akan tunjukkan teaser yang kedua untuk para penonton bayangkan bagaimana cerita ini akan berlangsung nanti. Silakan.
Okey, baiklah. Teaser 2 dah tunjuk. Sekarang ni kita nak masuk ke teaser yang ketiga. Kita nak go through sikit-sikit kita buka sikit-sikit lah kan. Untuk kali ni tanya pada Alisa. Agak-agak berdasarkan video teaser yang ketiga tadi tu, apa yang Alisa boleh kongsikan kepada para penonton? Okey, dalam video teaser yang ketiga tu, dia tunjuk pasal kunci kan, kunci yang dekat leher Hambali tu. So apa benda kunci ni? Apa dia punya maksud signifikasi of the kunci, simbolik di sebalik kunci tu kan. So kunci ni saya sebagai anak dia pun saya tak tahu. Kunci ni kunci apa? Kunci ni bawa ke mana? Kunci ni bilik mana? Semua tak tahu. So jadi kunci ni lah sebenarnya kunci lah punca. Kalau jumpa kunci ni, kalau jumpa dalam kunci tu, bawalah si Hambali ni ke mahkamah macam tu. Kiranya kunci tu adalah bukti yang paling besar lah kiranya. Dia macam laluan ke bukti tu. Dia bukanlah bukti, dia laluan ke bukti tu. Tapi tak cakap banyak lah, takut tak banyak lah. Spoil pula kan cerita dia. Betul. Okey. Jadi itu adalah untuk teaser yang ketiga. Okey. Kita dah habis teaser dan juga trailer. Sekarang ni kita nak tanya korang lah sendiri. Untuk para pelakon kita agak-agak daripada perspektif masing-masing. Untuk kali ni punya Mak Chayil, apa yang korang boleh rasa macam kelainan ataupun keunikan lah daripada Mak Chayil yang sebelum-sebelum ni. Boleh cuba kongsikan daripada Alisa dulu? Okey, so beza Mak Chayil sebelum ni, jalan cerita. Saya rasa jalan cerita dia sangat fresh, sangat memang kita dah tahu banyak lah pasal ajaran sesat kan, tapi dia dapat dikupas dengan lebih macam lanjut lah juga, macam mana ajaran sesat ni berlaku, and then dia tak sama tau macam ajaran sesat yang lain. Kan ajaran sesat lain tu kita nampak dia daripada, saya pun tak kurang pastilah pasal ajaran sesat ni kan, tapi macam ajaran-ajaran yang pelik-pelik lah kan, tapi yang ni ditunjuk macam nampak normal je, sekalanya nampak normal, tapi sebenarnya tak ada ajaran sesat, dia macam dia dibawa ke jenayah itu. And then Mak Chayil kali ni dia berbeza sebab dia tak adalah berbeza, dia sama, konsep dia sama, tetap pasal fakta, tetap pasal jalan cerita, tapi membezakan dalam jalan cerita kali ni dia more kepada very dark, very dark, and also sebab saya tak rasa macam ini macam isu-isu ni kan macam bermain dengan agama. Saya tak rasa macam banyak cerita yang macam cerita yang buat pasal berbenda macam lah, pasal agama macam tu. Sebelum tu setuju ke kalau saya kata, saya tanya Rafa, agak berat sebenarnya nak bawa topik ataupun tema ni untuk Mak Chayil tahun ni, betul tak Rafa? Betul. Sangat berat. Sebelum kita orang mulakan dengan kita orang punya idea untuk membawa tentang ajaran sesat ni, kita orang dah konsult dengan lecturer, dengan law, orang daripada undang-undang sendiri, untuk macam betul ke apa yang kita orang buat ni, dan adakah benda ni akan menjadi isu bila kita bawa kan? Sebab dia sangat berat, sebab dia macam Alisa cakap tadi, dia bermain tentang agama lah. Betul, tepat sekali. Perkara ini perkara-perkara baru. Bukan perkara baru lah, dia perkara bukan perkara gaib, tapi perkara yang kita jarang familiar. Dia macam, ada tapi orang tak tahu. Orang tak tahu. Jadi penggunaan undang-undangnya pun kurang. Judicial presidennya pun kurang. Betul. Kiranya ini adalah satu idea yang bernas lah untuk membawakan tema ini pada tahun ni lah. Kalau boleh saya tambah sikit lagi lah kan. Silakan Ahya. Sebenarnya Mak Chayil kali ni apa yang kita nak bawa, kita nak tengok siapa sebenarnya kita boleh percaya. Siapa yang sebenarnya salah dalam kes macam ni. Siapa sebenarnya yang kita nak lihat apa tujuan dia buat macam ni. Itulah macam kita nak tunjuk apa tujuan ajaran ini disesatkan. Siapa dalang kepada perkara ini. Banyak pengajaran ni kan. Banyak sangat pengajaran kalau tengok daripada awal sampai habis. Dia bukan setakat cerita kosong lah. Betul. Dia tak kosong lah. Dia tak kosong. Dia memang tak kosong. Dia isi semua. Dia ada isi lah. Dia buatkan saya macam tertanya. Macam makin excited lah nak tengok Mak Chayil ni nanti. Maira kena datang lah macam tu. Saya memang akan datang lah. Saya kan ada masuk. Okey, sekarang ni kita dah tanya pasal latar belakang cerita, tema dan sebagainya. Saya nak tanya,
selain daripada, bukan selain lah, untuk menyemarakkan lagi program UUM Mock Trial ni, ada satu trend tu. Satu Trend apa tu, Maira? Saya dapat tahu. Trend seru seroja. Betul. Seru seroja. Trend seru seroja ni, saya rasa ini adalah salah satu inisiatif yang sangat menarik ya. Sebab dia mengajak kita untuk make up, tapi dalam membawa roh seroja tu masuk ke dalam badan. Betul. Okey, kalau boleh saya explain lah silakan. tentang seru seroja ni kan. So, seru seroja ni merupakan salah satu inisiatif daripada Department Marketing and Publicity daripada kami punya jawatankuasa Mock Trial. Benda ni untuk menarik minat pelajar-pelajar untuk bersama-sama juga join kita punya teater ni. So kepada sesiapa yang berminat untuk join, siapa yang berminat dengan makeup boleh join seru seroja ni sebab kita sediakan juga hadiah di mana kita ada berikan 2 tiket free sekiranya anda memenangi tempat pertama dan juga dapat bundle makeup bundle worth RM100. Baloi betul kan. Buat video menang. Betul. Dia. Macam kita punya contoh makeup yang korang kena wajib based on adalah makeup seroja. Seroja. Dan mungkin korang boleh buat lebih bagus daripada saya lah. Kan? Inspirasinya seroja. Macam kita cakap tadi, Dark I'm Serious, kita menggunakan lipstick merah. Betul. Itu main lah. Lipstick merah tu main. Betul. Okey, lepas kita dah trend seru seroja tu, tadi saya cakap saya nak bagi tahu kan apakah TikTok dan juga IG UUM Mock Trial. Ahya, agak-agak apakah nama TikTok dan juga IG UUM Mock Trial? Okey, Ahya tahu ke tak? Untuk Instagram mungkin Ahya saya follow tahu. kan? Mungkin tahu. Saya selalu komen. Tak apa. Ahya bagi tahu yang Ahya tahu saja. Saya tahu saja. Okey. Kalau untuk IG Mock Trial, UUM Mock Trial, sama juga di TikTok UUM.Mock Trial. Betul. Okey, kat situ kita akan post lah behind the scenes, trend juga trend seru seroja dan juga yang tadi saya cakap tadi yang Han Bali, Wali. Semua video-video menarik kan. And kadang-kadang mungkin marketing department nak buat lagi sekali. Sebelum ni marketing department ada buat Flash mob. sembunyikan tiket-tiket free. Find your ticket. Betul. Mungkin diorang buat lagi konten itu sembunyi lagi tiket untuk korang dapat free tiket Mata Mock rezeki Trial. korang kan. Jalan-jalan terjumpa tiket Mock Trial free. Jangan lepaskan peluang lah untuk kita kena follow lah Follow. IG Mock Trial Follow dan juga rapat-rapat. TikTok Mock Trial sendiri. And kita buat dekat Dimas and for now seat untuk itu dah limited, dah nak penuh. Jadi jangan lepaskan peluang korang untuk dapatkan seat Mock Trial sebelum hari kejadian lah. Betul-betul. Betul. Saya tertarik mendengar perkataan Dimas. Sebab saya rasa macam jarang lah orang buat teater di Dimas. Jadi saya nak berikan satu ni lah penghargaan kepada para MT kerana berjaya untuk membawakan Mock Trial kita di Dimas ya pada tahun ini. Okey. Saya tak bagi tahu lagi tarikh Mock Trial sebenarnya bila. Kat Muslim ada ke? Alamak, kat Muslim ada. Okey. Tapi Dafa, boleh kita kongsikan Mock Trial ni di mana dan akan dilangsungkan langsung pada bila? Okey, so kepada semua yang melihat, jangan lupa datang saksikan UUM Mock Trial 2025 seruh di Dewan Muazzam Shah Dimas UUM pada 30 Mei 2025 jam 7.30 malam hingga 11 malam. Betul. Okey. Apa lagi yang saya boleh kongsikan kepada anda semua? Ada lagi satu. Ada nak tambah, silakan. Saya lupa nak cakap. Harga tiket hanya RM10 sahaja per person. Betul. Dan kalau korang datang bersama kawan-kawan, jangan lupa beli bersama-sama sebab kita menggunakan sistem number seating. So sekiranya korang beli asing, takut seandainya terpisah dari kawan. Sebab kita tak tahu setiap masa tu pembelian je banyak mana dari orang lain kan. So takut terpisah lah. Okey. Untuk Alisa ada rasa apa-apa tak macam kita rasa watak yang kali ni Alisa rasa yang cabaran terbesar? Tapi boleh ceritakan secara ringkas saja dulu sebab nanti kita akan masuk session soal jawab bersama pelakon kita. Okey, untuk saya rasa watak yang seroja ni dia bagi saya berat lah sebab dia banyak main dengan emosi. Dia bukannya macam static je tak, dia banyak main emosi. Lepas tu dia ada ups and downs dia. Dia ada untuk seroja ni dia ada karakter dia daripada awal sampai akhir tu dia ada macam dia tak static.
karakter dia berbeza-beza. Karakter dia macam mungkin dia marah, mungkin dia suka, mungkin dia jatuh cinta, macam tu. So banyak Mungkin dia ada personality disorder ke? Itu saya tak pasti. Personality disorder dia saya tak pasti. Tapi dia macam boleh nampak lah macam mana dia jumpa dengan mungkin dalam kan macam jumpa someone. Tapi kalau lihat dari perwatakan lemah lembut lah. Tapi sebenarnya Perempuan Suroja mungkin saya tak berapa lemah lembut, tapi watak ni sangat lemah lembut lah, sangat lemah lembut. Kalau korang bayangkan Suroja ni, dia macam perempuan Melayu klasik yang kau cakap macam baiknya menantu mak macam tu. Maya Karim dalam cerita. Betul, inspirasi dia dalam Maya Karim. Maya Karim. Inspirasi dia lah. Ni Maya Karam. Maya Karim. Okey, tak apa. Alam saya masuk terus je lah. Kalau tadi Alisa dah beritahu macam mana rasa dia nak bawa watak Suroja tu kan. Saya nak tahu jugalah, Ahya, berat ke nak bawa watak hakim ni ataupun merasa bati dalam diri tu? Memang rasa saya adalah orang yang sangat adil. Okey, kalau kita konsep adil tu, saya masuk orang yang sangat adil lah. Lawak je. Betul-betul melawak tu. Tapi basically untuk watak hakim ni, saya rasa mostly people know me adalah someone yang a very good lucky person. Orang nampak saya kurang tegas lah ataupun jarang lah nak marah-marah, mostly gelak-gelak and so on kan. Betul. Tapi untuk watak ni kita perlu tegas sebab hakim dia adalah seorang yang sangat stern. Jadi untuk kita bertwist kita punya karakter tu, bagi saya berat lah. Seberat badan saya sekarang. Betul juga sebab waktu audition kita orang tak ada dalam bayangan pun Akia as hakim. Sebab melihat perwatakan dia real life macam kita orang macam betul ke? Dia minta jadi hakim. Tapi di sinilah saya dah back off dah lambat sangat kan. Dia berjaya di audition macam ni. Waktu audition sangat deliver sebagai hakim. Sangat mencapai apa yang kami nak. Memang fit for the role lah kiranya. Inilah hakim kami cari. Betul. Akhirnya macam keluar daripada comfort zone lah kiranya. Betul, keluar daripada comfort zone lah. Okey. Sebenarnya kita dah selesailah tanya soalan pasal pelakon sebenarnya. Saya nak tahu tu je sebenarnya macam apakah rasa untuk membawa watak itu dan sebagainya. Dan sebenarnya dah sampai kepada soalan yang terakhir. Cepat sangat masa berlalu. Akhir nak extend lagi. Boleh kita buat sesi kedua pula. Kita muda pula. Boleh. Itu sembang dua kan. Alright. Soalan yang terakhir untuk Dafa lah. Boleh. Saya nak tanya, agak-agak apakah cabaran yang paling besar sebagai MT lah yang kau boleh kongsikan untuk menunjukkan rasa betapa semangatnya untuk korang bawakan mock trial ni kepada para penonton? Saya kebanyakannya menjaga dari segi administration lah. Belakang takbir mock trial ni kan. Jadi banyak cabaran dia. Nak dapatkan tempat, nak memastikan yang pelakon-pelakon ni sentiasa on time, sentiasa ada untuk rehearsal. Benda tu sangat susah sebab saya perlu handle ramai orang dan ramai ahli jawatan kuasa. Betul. Jadi sebagai pengarah, itulah beratnya tanggungjawab yang saya pikul tu. Ada boleh selitkan sedikit harapan untuk harapan saya untuk mock trial kali ini ialah saya dapat membawa kelainan dan saya dapat memberi education kepada audience yang datang untuk UM mock trial ini sebab teater ni bukan hanya proceeding kosong macam itulah macam kita ada bincangkan tadi kan. Betul. Tapi dia ada lakonan, ada drama which is sebagai pengarah itulah beratnya tanggungjawab yang saya pikul tu. So, dengan ini saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ain Dafina, kepada Alisa dan juga kepada Ahya kerana sudi memenuhi jemputan saya untuk podcast pada hari ini. Terima kasih juga untuk Maira. Sebab menjemput kita kan. Betul. Promosikan di UM Mock Trial dekat Unifilm Studio. Okey, so jangan lepaskan peluang dan saksikan UM Mock Trial. Sama-sama kita cakap seru, okey? 1, 2, 3. Seru.